Halo guys, salam sejahtera. Selamat tengah hari guys. Bersua lagi kita untuk review kereta harga cash termurah di Pasaran Johor Bahru. Tanpa buang masa, tanpa buang tenaga, kejap lagi saya akan review kereta ni, Mercedes-Benz. Okay, yang tu Toyota Hilux. Okay, yang ni kuning ni Ford Mustang, Toyota Camry, Alfa Romeo. Kalau hijau cantik lagi, harga pun murah. Mazda. Okay, ni Mazda CX-5, Toyota Vios, Toyota Camry, Honda Jazz, Nissan Tena, Honda Civic, Proton X50. Kalau hijau tu Toyota Vios. Setelah itu guys, saya akan review kereta sekejap lagi. Halo, selamat pagi semua. Okey, hari merekam satu kereta SUV. Inilah Mazda CX-5 2.2 Auto Diesel tahun 2016. Okey, kereta ni sudah siap cat baru, satu body okay? Kereta sudah cantik Alright, demi condition engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih ada condition yang cantik lagi. Lampu semua lagi okey, cantik. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test, okey. Mazda CX-5 ni boleh buat loan bank, loan kredit, loan kedai atau cash pun boleh. Kereta okey, cantik lagi. Dia boleh datang ke saya tengok kereta test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia okey, cantik lagi. Salon depan semua pun okey. Lagi bawah dan spotlight. Alright, ini dua tayar dengan rim. Pun cantik lagi. Okey, kereta condition dalam. Okey, condition dalam dia pun masih lagi okey, cantik. Function semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk radio okey. Dashboard pun okey, cantik. Steering pun okey lagi. Alright, dia masih full leather seat ke. Lagi ada unit di sebelah tu. Seat pun okey, cantik lagi. Okey, kereta belakang. Okey, seat belakang dia sama juga, masih lagi okey, cantik lagi. Depan ni macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. BMW 523i 2.5 Auto tahun 2010, harga cash 26,800 saja. Kereta ni dah jatuh harga guys, hari tu 30 lebih harga dia. Sekarang kita jual 26,800 sahaja. Jom kita review bahagian dia, bahagian luar dia. Cat dia kali hitam, masih cantik, masih kemas lagi. Tak ada yang calar, tak ada kemek guys dia punya cat. Lampu masih cantik. Okay, lampu depan pun okey, masih baik lagi. Okey, bahagian belakang pun okey. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, bahagian depan dia, cushion dia okey, masih baik lagi, masih cantik, masih lawa. Okey, bahagian depan dia pun sama, tak ada koyak, tak ada yang calar. Panel depan, dashboard depan semua okey, masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Honda Civic E-Spec 1.5 Auto tahun 2000. Okay, 2022. Okay, harga cash 99,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan serendah 1,300 plus ikat 9 tahun. Color silver. Cat memang masih cantik, masih molek lagi. Okay, tayar bahagian belakang saya check, memang cantik. Okay, bahagian depan pun sama, cantik. Tayar masih cantik. Bahagian depan lampu semua masih baik lagi guys. Kondisi luaran memang masih terbaik lagi. Harga pun tahun pun tahun baru lagi guys tahun 2022. Okey, Honda Civic Turbo. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, bahagian dalaman. Okey, macam ni. Itu cushion lawa, cantik, condition macam baru lagi guys cushion dia. Bahagian dalaman memang kemas.
Bahagian depan pun sama, cushion masih baik lagi. Okay, panel depan dia macam ni. Okay, panel depan dashboard semua masih okay, masih lawa, masih berfungsi dengan baik lagi guys. Engine, gearbox, suspension masih okay. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mitsubishi Pajero Sports GL 2.5 Auto tahun 2010. Kita nak offer harga cash 25,800 sahaja guys. Kereta MPV dia ada 7 seater. Okey, kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja. Okey, kita tengok terus saja review bahagian luar kereta, cat cantik lawa. Okey, condition masih baik, masih cantik guys. Okey, saya tunjuk. Okey, tayar semua okey. Cantik. Bahagian luar memang terbaik lagi guys. Tayar depan pun masih cantik, masih tebal lagi. Harga pun dah murah, harga termega. Okey, termurah di pasaran Johor Bahru guys. Condition cat memang masih baik lagi. Siapa berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Okey, saya tunjuk bahagian dalam. Bahagian dalam masih okey, masih cantik. Tengok cushion dia masih kemas, masih lawa. Okey, tengok dia ada 7 seater guys. Bahagian dalaman memang masih baik, masih cantik. Okey, bahagian luar, bahagian kat depan saya tunjuk pun masih baik, masih cantik. Okay, dashboard, panel depan semua okey, tak ada masalah. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Bos, Toyota Camry 2.5 Auto spek V tahun 2014. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tiap-tiap kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button, aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Toyota Vios 1.5 manual spek J tahun 2013. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tiap-tiap kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Mercedes-Benz A250 Sports 2.0 Auto tahun 2014. Harga cash 62,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 1,300 plus ikat 6 tahun. Okey, harga loan dengan cash tak sama guys. Okay, saya ingatkan lagi sekali. Okay, harga cash memang murah, harga loan memang akan jadi mahal sikit lah. Okay, siapa nak tahu harga loan berapa, so boleh PM saya lah untuk kereta ni. Okay, condition cat luaran memang masih cantik, tahun pun okay, consider baru lagi tahun 2014. Okay, kereta condition luaran memang masih mantap lagi. Okay, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, ni bahagian depan, bahagian belakang dia. Cushion memang masih cantik, masih lawa, masih kemas. Okey, bahagian dalaman masih kemas. Okey, ni bahagian depan. Cushion pun okey, tak ada koyak, tak ada celah. Panel depan, dashboard depan
Ni macam ni lah panel depan dia. Okay, kilometer saya boleh tengok 171,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Ford Mustang 5.0 Auto tahun 2018. Harga cash kita nak offer 148,000 sahaja. Okey, kereta ni boleh lagi buat loan bulanan senah 2,000 plus ikat 9 tahun. Okey, dan kita akan free bagi warranty setahun guys. Okey, so kita tengok condition dia, cat masih cantik, masih lawa, tayar pun okey, masih cantik. 5.0 guys, CC 5.0 memang protect memang mahal sikit lah. Okay, tapi pada kemampuan tak ada masalah kereta ni. Kita cantik, kita lawa lagi. Ford Mustang. Okay, memang cantik, condition memang cantik, lawa lah. Okay, kereta bebas banjir, bebas accident. Okay, bahagian dalam saya tunjuk. Condition dalaman memang cantik, lawa, kemas lah bahagian dalaman dia. Okay, bahagian belakang, cushion tak ada masalah. Panel depan, dashboard depan semua okey lah. Steering masih cantik, masih lawa. Kilometer 87,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Camry V-Spec 2.5 Auto tahun 2018. 2018. Tahun baru lagi guys. Okey, condition kereta. Okey, macam ni condition dia. Memang masih baik lagi. Okey, inilah dia. Lampu depan dia. Color putih. Color masih cantik, masih lawa. Bahagian belakang pun masih cantik guys. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, ni bahagian dalaman. Okay, memang nampak macam baru lagi masih cantik, masih lawa lagi. Bahagian depan pun sama, cantik, lawa. Okay, inilah dia bahagian depan dia. Okay. Okay, saya tengok kat sini kilometer 58,000 kilometer sahaja pakai push start button. Okay, saya perlu cari kereta Toyota Camry V-Spec. Inilah dia guys. Okay, saya recommend kereta ni. Harga pemurah, harga pun memang berpatutan. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ini ada satu kereta mau jual cash. Okey. Inilah Alfa Romeo 2000cc tahun 2000 Okey, kereta baru masuk, customer baru jual masuk. Term condition, engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua masih dalam condition yang okey lagi Condition cat semua pun masih lagi okey. Lampu semua pun okey lagi. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test Alfa Romeo ni kita jual cash murah-murah saja. Dia boleh datang ke saya tengok kereta test, kita bincang kereta condition okey lagi. Alright, ni lampu depan dia. Okey, lampu okey cantik lagi. Salon depan dia macam ni okey lagi. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey. Ini dengan tayar dengan rim okey. Okey, cantik lagi. Okey, kita masuk dalam. Alright. Condition dalam dia pun masih kira okey lagi function semua okey. Ni dia ialah AMT okey. Aircon sejuk radio okey. Dashboard pun okey lagi. Steering sini ada sikit tak cantik okey. Seat leather seat okey. Seat pun ada sikit lagi tak cantik. Ini boleh buat ni tak dah. Okey, kereta belakang. Okey, seat belakang okey, cantik lagi okey. Lagi belakang sini ada aircon juga okey. Depannya macam ni. Kalau lagi ada minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Proton X50 Executive 1.5 Auto tahun 2022. Condition luaran dia memang masih cantik lagi, masih lawa. Tayar pun okey, masih cantik, masih lawa lagi. Okey. Lampu bahagian depan dia okey. Ni lampu bahagian depan semua okey, cantik. Condition sebelah sini
pun masih baik lagi Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, ni bahagian dalaman dia. Cushion dia memang masih cantik guys Condition dia macam baru lagi. Okey, aircon semua okey. Masih berfungsi lagi. Kita dah check. Ni bahagian depan, cushion pun okey, cantik. Lawa, kemas. Okey, bahagian depan masih kemas lagi. Masih cantik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Vios E-Spec 1.5 Auto tahun 2014. Harga cash 34,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 700 plus ikat 6 tahun. Toyota Vios keli guys. Okey. Kita dah cat baru, color dah cantik. Okay, condition luaran memang cantik. Memang lawa lah guys. Okay, color pun lawa. Lampu depan. Okay, masih cantik. Masih lawa. Tahun 2014 lagi guys. Okay. Toyota Vios keli. Senang jaga. Jimat minyak. Okay. Siapa berminat terus boleh datang kedai saya untuk test drive kereta ni. Kereta ni bebas banjir. Bebas aksiden. Ni bahagian dalaman dia. Cushion masih cantik. Masih lawa, cuma kotor saja. Kita belum cuci bahagian dalaman dia. Kereta baru masuk, masih panas-panas lagi guys. Okey, ni bahagian depan dia. Cushion pun okey, tak ada goyak, tak ada calar. Panel depan, dashboard depan, semua masih boleh pakai. Masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni hari merekam satu 4-wheel pickup. Ini adalah Toyota Hilux 2.5 Auto G-Spec 4x4 tahun 2014. Okey, kereta ni baru masuk masih okey, cantik lagi. Dia condition engine, gearbox sama suspension dengan sistem 4U kita sudah test semua. Masih dalam condition cantik lagi, okey. Condition cat semua lagi okey, cantik Lampu semua pun masih okey lagi. Kalau ada minat kita boleh datang kedai saya tengok tantes ke. Toyota Hilux ni boleh buat loan kredit, loan kedai atau cash pun boleh. Kereta okey, cantik. You boleh datang kedai saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash Okey, ni lampu depan dia. Okey, cantik lagi. Salon depan semua pun okey, okey. Lagi bawah sini spotlight. Alright, ini dia tayar dengan rim pun okey lagi. Okey, kita condition dalam. Alright. Condition dalam dia pun masih lagi okey, cantik, okey. Function dia semua okey, tak ada masalah. Nah, ni automia 4U control. Aircon sejuk, radio okey. Dashboard pun okey lagi. Steering pun okey. Alright, dia mesti seat kain seat pun okey lagi. Alright, kereta belakang. Seat belakang dia sama juga. Okey, cantik lagi, okey. Depan dia macam ni. Kalau minat boleh datang kedai saya tengok. Thank you. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni hari mau rekam satu kereta. Ini adalah Nissan Tiana 2.0 Auto XE tahun 2012. Okey, kereta baru masuk. Masih okey, cantik lagi. Dia menggunakan engine, gearbox sama suspension. Kita sudah test semua. Masih okey, cantik lagi, okey. Cat semua okey lagi. Lampu semua okey pun. Masih okey, cantik Kalau ada minat kita boleh datang kedai saya tengok tantes, okey. Nissan Tiana ni boleh buat loan kredit, loan kedai atau cash pun boleh. Kereta okey, cantik lagi. Dia boleh datang ke saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash Okey, ni lampu depan dia. Okey, cantik. Salon depan semua pun okey lagi. Bawah sini spotlight. Alright, ini dia tayar dengan rim pun okey lagi. Okey, kita condition dalam. Condition dalam dia pun masih okey, cantik, okey. Pakai push start ni function okey lagi. Aircon sejuk, radio okey. Dashboard pun okey, cantik. Styling pun okey lagi. Okey, dia mesti full leather seat. Seat pun okey, cantik. Alright, kita belakang. Okey. Seat belakang sama juga. Okey, cantik lagi. Lagi belakang sini ada ikon juga. Depan dia macam ni. Kalau minat boleh datang kedai saya tengok. Thank you. Halo, selamat pagi semua. Okey, ini jadi merekam satu kereta. Inilah Honda Jazz 1.5 Auto Hybrid tahun 2018.
Okey, kereta ni sudah siap cap baru satu body. Okey, kereta sudah cantik Okey, dimension engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua dengan sistem hybrid, masih dalam kondisi yang cantik lagi. Okey, lampu semua lagi okey lagi. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test. Okey, Honda Jazz ni boleh buat loan bank, loan kredit atau cash pun boleh. Kereta okey, cantik lagi. You boleh datang ke satu kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia masih okey cantik. Sarung depan semua okey. Lagi bawah sini ada daylight. Okey. Ini dia tayar dengan bit penonton lagi. Okey, kereta kondisi dalam. Kondisi dalam dia pun masih lebih okey, cantik. Okey, function semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk video okey. Semua okey, cantik. Steering okey lagi. Alright, dia seat kain. Okey, seat pun okey lagi. Okey, kereta belakang. Alright, seat belakang dia sama juga, masih okey lagi. Depan dia macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Halo guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Condition dalaman luaran memang masih cantik, memang masih menarik. Tapi kalau nak puas hati, kena datang kedai untuk test drive kereta, tengok depan biar puas hati guys. Okey, gambar video, gambar biasa tak sama dengan keadaan yang kita datang tengok lah. Okey, kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. Siapa nak beli cash boleh, nak loan pun boleh. Harga cash dengan harga loan tak sama guys. Harga cash murah, harga loan akan jadi mahal sikit. Nak tahu kereta apa, kalau nak harga loan, boleh terus PM saya, WhatsApp saya guys. WhatsApp saya. Okey, nama bermasalah, secret, sitos, blacklist, semua boleh AKPK, tak ada lesen, saya boleh tolong bantu. Saudara, kalau anda gagal mengelak daripada membuat kesilapan, belajarlah cara memanfaatkan pengalaman yang diperolehi daripada kesilapan itu. Kerana setiap kesilapan mempunyai pelbagai pengalaman baru yang tidak kita fikirkan. Fikirkan saudara.